pancing banyak nak dapat besar ni. Batu tu dah nampak dah. Tadi nampak lagi batu tu. Selamat datang ke Kirin Outdoor YouTube channel. Alhamdulillah, camping kita kali ni kita nak hala ke Perak, Sungai Siput, di mana lokasi camping kita kali ni di Pos Kuala Mu, 3 hari 2 malam. Sekarang kita nak bergerak. Sekarang saya ada dekat Rawang pukul 4.30. InsyaAllah kita dijangka sampai pada pukul 9.30 pagi macam tu, lebih kurang 4 jam. Okey, nantikan perjalanan kami ke Pos Kuala Mu. Stay tune. Alhamdulillah, cuaca baik pagi ni, panas. Mungkin malam tadi hujan lebat lah dekat sini. Anda boleh tengok air dah kembali normal. Air dah nak jernih semula. Semalam mungkin dekat sini hujan lebat sebab kita tengok sini becak tau. Oh, sangat becak. So kita naikkan kemah dulu. Sekejap lagi kita jumpa balik. Oi, panas. Pulak belah sana kot. Yang sedia maklum, kita dah settle dah pasang kemah. Minggu ni kita pakai L&T Bumantara. Saya dengan isteri berdua. Lepas tu ada kawan satu office saya pun follow. Beginilah setup kita untuk minggu ni. Kita tak boleh nak buat menghadap ke betul-betul sungai sebab space tak cukup besar. Dia panjang dia tak cukup, dia hanya lebar. So kita buat menghadap ke kemah kawan kita. Tapi okey lah, still kita boleh nampak view dekat sungai. View Y ni cantik.
Masak pun duduk depan ni. Okay, kita masak dulu. Lepas ni kita makan. Lepas siap masak kita makan. Tangan kita buatlah apa aktiviti yang ada kat sini. Okay semua. Dia pandai masak pakai tangan kan? Ada lagi ikan? Ada ikan lagi? Ya Allah, banyak ikan kau. Banyak ikan tu. Kita memang mampuk dia bang sini bang. Tu ada lagi? Ada lagi? Mak ramainya. Yang cantiknya kalau bela ya Allah. Ini ya padu ni. Mancing lah. Banyak nak dapat besar ni. Ini yang besar tu. Inilah hasil kita menjala. Semua ikan tengas. Yang paling besar kali. Sejuk mana ni. Sejuk. Alhamdulillah, sekarang kita nak dinner. Dari petang tadi hujan, berterusan dekat 2-3 jam juga. Tapi keadaan masih terkawal, air pun masih okey semua. Cuma becak sikit lah. Kat sini satu je lah, kalau hujan becak dia memang agak tak syok lah. Bila kita jalan nak pergi toilet, rumput dia jenis air bertakur, melecah ni. Kat sini tak hujan, bersejuk. Tapi dalam lepas hujan sejuk sini. Tak boleh cakap lah. Memang tak mamam. Malam ni kita tidur takkan on kipas lah. Tadi petang kita terlelap sekejap pun kesejukan duduk dalam kemah.
Okey, semua selesai dah untuk malam ni. Dinner pun dah selesai. Esoklah kita jalan-jalan dekat kampung Sungai Gepeng ni. Kita jumpa esok pagi. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah, hari ni hari kedua kita dekat pos Kuala Lumpur Sungai Gepeng. Pagi ni kita nak buat sarapan. Lepas sarapan kita akan jalan-jalan kat kawasan ni. Kita explore apa yang terbaru ada dekat pos Kuala Lumpur ni. Tak rasa pun lagi. Sikit je lah. Tak kena rasa kan orang tak iman. Saling cleaner tu buat RM2. Mula lah. Dah bulu tu kan. Bulu kan. Ada air dah batu besar. Air mata. Air mata air. Tu ada pucuk tu. Tu pucuk. Ni. Berang sana banyak. Ni dia, saya pucuk paku. Kita kutip pucuk paku. Akhirnya jumpa jalan besar. Kami sesat di hutan. Ni belah sini ada ni. Ambil kulit lah. Kita tersiat-siat. Oh, ikan ada, ayam ada. Kalau tak ada lauk boleh beli sini lah. Emergency. Ayam, ada ayam. Itulah, pantah. Bukan petang ni lah. Malam. Yang kereta parking banyak kat situ tu, diorang duduk dekat sana Dusun Celik Bukan. Huh? Ada setengah dekat desa yang Oh, hiking. Hiking yang di tepi-tepi ni. Hiking dia dah. Oh, ni orang Muslim kita bang. Lepas tu tadi yang family tadi ramai-ramai dia orang breakfast kat sini. Jalan kaki. Ada nasi goreng petai pun ada. Tu kemah kita. Kita hidup kan. Ya, balik kat sini ya. Tu akak tak nampak. Semut memang banyak semut air ni. Dah lama? Dalam. Cukuplah banyak ni. Cukup aku. Semua kita boleh tengok kepala air tiba-tiba datang kepala air. Mungkin hujan dekat bukit sana. Jom kita jalan. Kita nak pergi ke Lestari.
Campsite Lestari. Oh, ada bangunan lah. Dulu tak ada bangunan. Ada bangunan lah. Bangunan toilet lah. Dulu saya sampai belum siap lagi. Baru riap ni tu. Baru. Bang, air panas ada, air sejuk ada bang. Tengok. Saja tengok ah. Boleh tengok, tak boleh bayar bang. Mana roti dah. Punya abang meniaga. Ulang-alik punya abang meniaga. Dia camping je lah tu. Ingatkan kat barang orang. Tak ada, nak Maggi, nak apa semua kita ada. Yeah. Kita angkut barang orang pun sama. Oh, ada juga. Orang sewa kita nak angkut barang daripada luar masuk dalam. Tadi dah 2 trip lah. Tadi 2 trip itu kami ya. Macam mana nak kontak abang? Skyroad. Nombor kat sini. Ni baju mana bang? Oh, ya ambil gambar. Abang tengok kita punya TikTok macam-macam ada. Kita ada catering untuk makan pagi. Air batu semua ada lah. Air batu semua ada. Okey dah. Abang nak apa abang buka TikTok kan. Buka punya abang tu. Jajan ada. Macam ada. Kita orang tak tahu. Tu Zus. Bang. Kat kedai ada jus, sini boleh jus. Rambutan ada. Oh, beras ada. Arang ada Tak bang. ada beras ada beras. Abang cucuk kodok bang. Cucuk udang ada apa semua. Abang nak dapur pun kita ada. Tu. Dapur arang, dapur apa-apa tu kita ada dapur gas. Baik. Semua ada. 24 jam. 24 jam kita balik lagi Balik apa dia je. Biar je. kita tengok CCTV di rumah. Nak duduk sini pun boleh lain kali. Ni kaunter dia. Oh, store. Tu kaunter dia kat situ. Kaunter select ni. Ni harga dia, kan? Harga dia kat sini kan? Kalau kemah berapa harga dia? Oh, dia tengok saiz kemah. Ada plak tu. Air masih lagi besar. Mungkin ke atas lagi hujan lagi. Kat sini dah reda dah hujan. Batu tu dah nampak dah. Tadi nampak lagi batu tu. Lagi dekat atas hujan lagi tu lah. Air nak turun terus. Turun. Mungkin sampai bagi besok juga air. Tapi tak apa, kita kat sini masih lagi selamat tanpa yang tinggi. Kita boleh tengok ni tepi tu. Alhamdulillah kita selamat. So, sekarang kita nak makan malam. Malam kita masak Maggi lah. Makan Maggi. Baik ni. Jom.
Alhamdulillah settle dah untuk kita makan malam ni. Malam ni adalah malam terakhir kita dekat pos Kuala Lumpur. Malam ni still hujan, tapi sekarang hujan dah berhenti dah. Malam pertama kita duduk sini berhujan, malam kedua pun hujan. So besok memang banyak kerja lah. Kita kena cuci kemah dulu sebelum balik. Semoga dipermudahkanlah untuk urusan kita pada hari esok. Kita berjumpa lagi pada esok. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah, seperti yang anda lihat, air pun dah kembali normal. Hari ni kita nak balik. Hari ni kita sarapan dulu. Sarapan yang ringkas je. Lepas tu keringan kemah, lepas tu kita balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya nak review Kampung Gepeh Chalet dan Campsite Pos Kuala Lumpur. Bila anda sampai dekat pintu gerbang ni, anda akan nampak ada pos kaunter untuk pertanyaan, untuk bayaran dan untuk tapak. Ini antara harga-harga kemah dekat sini. Ini sungai untuk tapak yang pertama. Sini tapak bebas je. Yang boleh lihat tapak bebas. Yang boleh lihat dekat sini ada 3 tapak kemah yang boleh anda pacak kemah. Kat sini tapak dia bebas. Korang boleh pacak dekat mana saja yang korang rasa rata boleh tak pacak, anda boleh pacak. Antara kampus-kampus yang pacak dekat tapak yang depan ni. Kat sini ada sini ada dewan. Dewan ni harga lain, sehari 100. Korang duduk bawah bumbung. So hujan lebat ke macam mana pun, kemah korang tak kotor lah. Dekat sini atas rumput tepi sungai. Sini bila hujan dia becak sikit lah kalau anda boleh lihat. Memang becak. Sini ada ini antara chalet-chalet dia. Kat sini juga ada sedikit. Ini hadapan tapak bawah dewan. Bawah dewan tak kotor . Tapak tepi sungai. Sini boleh satu tapak. Sini satu tapak. Sini tapak tak ada nombor. So korang bebas nak pacak kat mana. Selagi tempat tu boleh korang rasa selamat untuk pacak, pacak je. Ni tapak saya minggu ni. Saya ambil tapak ni dengan pondok ni. Ni abang satu office dengan saya. Dia ambil tapak ni sekali dengan pondok. Dia pun dah siap kemas. Dah siap, balik. Tak banyak lah, sikit je lagi dia nak kemas. Kat sini hujung lah sekali satu tapak. Kemah saiz M boleh sesuai. Ini jalan nak pergi ke Lestari. Desa Lestari. Kat sini kena ada 4x4 lah baru boleh lepas pergi sana.
Kalau anda tak ada 4x4, anda boleh sewa. Ada satu 4x4 tu dia buat servis hantar barang ke campsite sana. Harga bayaran tu saya tak pastilah berapa, tapi boleh tanya dekat CEO campsite sebelah sana. Ni chalet-chalet. Sekarang kita nak pergi toilet dia. Ni toilet. Satu, toilet dua, toilet tiga, toilet empat. Dan ada satu lagi toilet dekat sini. Masuk ada orang. Sini ada chalet. Ada banyak chalet. Chalet ni korang kena bawa tilam bantal sendiri lah, selimut sendiri. Ni chalet besar sekali, 13. Ni chalet kecil depan. Alhamdulillah settle dah camping kita 3 hari 2 malam di pos Kuala Lumpur. Semoga video ni bermanfaat kepada anda semua. Kita berjumpa lagi di episod akan datang. Kirim Aldo YouTube channel. Assalamualaikum. Bye bye.